tak payah nak cuti. Kalau dapat view rumah tepi sawah macam ni, hari-hari macam cuti. Sekarang ni Cik Pia berada di mana? Wow, sawah padi menghijau. Ya, Cik Pia berada di Sungai Besar. Tengok cantik kan rumah belakang Cik Pia ni. Okey, nak tahu harga rumah ni berapa? Harga rumah ni RM517,000. Keluasan rumah ni kalau ikut kaki persegi 2,968 kaki persegi. Okey, kalau bukaan pula 55 kali 35. Tengok luar je pun dah gempak. Belum masuk dalam lagi. Nak tengok dalam? Jomlah. Wow! Assalamualaikum! Guys, korang mesti nak tahu kan siapa owner rumah yang cantik ni? Jom. Cik Pia bawa anda kita berkenalan dengan owner rumah. Muda lagi diorang ni. Jom. Tadi dah. Hai! Hai! Ni kita nak santai-santai nak tanya soalan pada anda berdua. Muda lagi ni guys, korang ni. Ni bukan pasangan couple kan? Bukan. Dah berkahwin. Pasangan suami isteri. Alhamdulillah. First kali kita nak tahulah nama, asal mana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hafizul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Suhaima. Kami berasal daripada Sungai Besar, Selangor. Dan lokasi rumah kami berada di Parit 3, Sungai Besar, Selangor. Okey, Cik Pia nak tanya macam mana korang boleh jumpa dengan KDS ni? Dari kawan ke? Kawan suggestkan ke? Nampak dekat TikTok ke? Dan macam mana korang boleh dapat kepercayaan dan beri kepercayaan tu pada KDS ni untuk bina rumah impian korang? Okay, kami kenal KDS daripada TikTok. Kami banyak tengok konten daripada TikTok dan juga Facebook. Dan saya sendiri yakin dan percaya dengan kontraktor di Selangor sebab diorang ada organisasi yang kukuh dan diorang ada website yang bagus. Bagi saya, kontraktor di Selangor kontraktor yang transparent dari segi harga. Kalau anda yang dekat luar sana nak bina rumah, tak ada plan dan design, boleh terus ke website dan tengok. Dan mungkin boleh kongsikan berapa lama tempoh yang diambil untuk siapkan rumah 2 tingkat yang cantik. Adakah dia ikut pada perjanjian yang dah ditetapkan atau macam mana? So, sepanjang progres pembinaan rumah, rumah berjaya disiapkan mengikut tempoh yang telah dijanjikan. Alhamdulillah dalam agreement sebut 9 bulan dan diorang dapat deliver within that month. Dan saya bersyukur walaupun dekat dalam proses pembinaan ni ada sedikit cabaran, dugaan, tapi all the way tu kami dapat selesaikan one by one. Alhamdulillah. Okey, Cik Pia dah masuk review rumah ni and I nampak banyak spot-spot yang cantik dalam rumah ni. Tapi kita nak tanya tuan rumah. Mana satu favourite spot dalam rumah ni yang korang suka? Spot dekat dalam rumah ni banyak yang saya suka. Tapi especially yang saya paling suka adalah kita punya backyard lah. Because dia connected dengan dining area dan berviewkan sawah padi. Jadi tetamu yang hadir boleh lepak di backyard dan tengok view sawah padi kami. Antara ruang yang saya suka juga adalah ruang living area. Sebab ruang living area agak luas, berkuasan 20 kali 19 dengan fungsi ruang double volume, high ceiling. Itu adalah impian saya. Jadi itu adalah 2 ruang yang kami sangat sukalah dekat rumah ni. Okey, korang last tadi soalan macam-macam kita dah tanya. Jadi untuk menunjukkan yang korang memang berpuas hati, sekarang ni kena bagi bintang pada kontraktor di Selangor. Dari 1 sampai 5 bintang, berapa bintang yang korang nak bagi? Untuk bintang kami berikan 5 bintang kepada KDS kerana berjaya mensiapkan rumah impian kami. Alhamdulillah. Terima kasih KDS. Jadi mungkin ada ke kata-kata untuk mereka yang sedang mencari rumah. Kenapa diorang kena pilih kontraktor di Selangor? Saranan kami kepada mereka di luar sana yang ada impian dan berkemampuan nak bina rumah dan sedang mencari-cari kontraktor, kami syorkan pilih kontraktor di Selangor kerana kontraktor di Selangor kontraktor yang dipercayai, mempunyai track record yang bagus. Ini hasil kerja daripada kontraktor di Selangor. Kontraktor di Selangor telah merealisasikan impian kami jadi kenyataan. So anda bila lagi? Okey guys, dah kenal dengan owner rumah, house tour pun sudah. Apa lagi? Tak payah pening-pening. Ada duit kan?
on sekarang buat rumah masa tua anda dengan kontraktor di Selangor. Nak tengok tak design yang cantik-cantik? Banyak lagi sebenarnya rumah yang kontraktor di Selangor dah buat. Nak tengok design tu semua ada dekat laman web kontraktorselangor.com. Nak buat rumah, cari kontraktor di Selangor, kontraktor yang dipercayai. #besar bajet anda, besarlah rumah anda.